Saya berhenti merokok umur saya 52. Sekarang ni tahun ke-6 saya berhenti rokok. Tahun 2019. 52 lah. Tahun 2019 saya berhenti merokok. Ya, Mak Iqbal saya punya distributor admin. Mak dia kerja dengan saya. Mak dan ayah dia kawan daripada zaman kami bujang. Iqbal ni saya kenal daripada kecil lah. Daripada umur dia 5 tahun saya dah bawa dia berjalan lah. Dia kawan saya berjalan 5 tahun dulu, saya pergi CM, mak ayah dia datang hujung minggu, saya malas nak layan kawan-kawan yang kepala pening ni. Saya pegang tangan Iqbal, jom kita jalan kaki pergi. Dia ni kawan saya berjalan pergi ke Petaling Street. Saya bawa jalan kaki, ronda tengok dalam CM, keluar pedestrian, pergi sampai Petaling Street, ronda Petaling Street, pusing. Malam baru saya dia balik, hantar balik dia dekat mak dia. Jadi saya dah tahulah dia sejak umur dia 5 tahun ketika dia tak boleh bercakap langsung, dia fumble. Adam lama saya tak jumpa. Saya tak pasti lah, tapi kata Gibran anak saya selalu pergi tu dia sihat. Dia ada pergi tengok bola final di kedai Adam baru ni. Jadi dulu lama lah dia berkawan saya dengan Iqbal ni. Jadi bila mak dia bekerja, abang dia meninggal, abang dia cerebral palsy. Saya kata kat mak dia, bawa dia datang sini kerja. Dia datang sini kerja. Tip ni saya tak erti dah berhenti rokok ni tuan-tuan. Walaupun saya dah berhenti. Sebab saya berusaha lama nak berhenti rokok. Tapi sebab saya sakit. Berarti ni saya cerita ni jadi pelik lah. Saya nak adjust macam mana supaya tuan-tuan faham. Okey, baik-baik. Tuan-tuan doa lah nak berhenti rokok. Tapi tuan-tuan tak pernah berusaha. Ni saya selalu share dan tuan-tuan jangan salah faham. Ini terpakai untuk saya je, tapi tuan-tuan tanya. Okey. Tuan-tuan tanya apa tip untuk berhenti rokok. Banyak berdoa, lepas tu Allah turunkan azab. Sebab tak berusaha. Saya ni pergi Mekah, ada 3 doa. Doa 2 yang pertama ni saya buang lah. Terus saya cerita, tuan-tuan yang ketiga ni, minta Allah kat Allah berhenti rokok. Tapi tak pernah berusaha. Berdoa tapi tak nak berusaha. Allah nak makbul juga. Kesian si Zainal ni. Berdoa dia nak berhenti rokok. Berdoa dia nak berhenti rokok sampai ke depan Kaabah. Tapi dia tak usaha. Tapi Allah nak makbulkan doa. Tuan yang berdoa ni tak berusaha, diturunnya penyakit. Saya kena asma yang sangat teruk. Yang disyaki sebagai tuberkulosis Asia Selatan. Yang disyaki saya dapat daripada waktu saya jadi sukarelawan di Tanah Suci musim haji. Sebab saya tak pergi melalui tabung haji kan. Saya pergi atas jemputan jemputan Raja Saudi. Jadi doa. Ni saya nak delaskan pada doa. Doa usahanya tidak. Maka Allah ni nak makbulkan doa saya. Tapi tuan yang berdoa ni kata dia tak berusaha. Maka turunlah penyakit yang sangat teruk pada saya. Iaitu saya kena tuberkulosis Asia Selatan. Tapi doktor tak boleh confirm TB ni. Saya tambah darah putih. Mana ada orang pernah tambah darah putih? Saya tambah darah putih, antibody saya semua collapse. Dan kemudian 2 tahun saya menderita di mana saya tak pernah ada asma, saya ada asma. 2 kali saya hampir pengsan kerana oksigen saya drop. Lalu saya jumpalah doktor. Jadi doktor ni kata, ini adalah masalah imun kamu yang dah lemah sana. Dia kata, you dah umur 50 lebih. Sistem imun kamu dah lemah. Imun kamu drop dengan teruk. Jadi dia kata, rokok yang kamu hisap tu, dengan 40 bahan bakar yang ada dalam rokok, mungkin tubuh dah tak boleh nak absorb. Dulu tubuh boleh absorb. Sebab serangan tu bermula dalam ruangan kahak ni. Jadi doktor kata, kemungkinan. Yang kedua, saya suka lepak malam. Doktor kata, tempat kamu lepak, saya cerita tempat saya lepak, malam ni ayam selalu lalu. Bila ayam selalu, dia kata mungkin hama daripada lori ayam. Sebab saya lepak dekat Coket dengan kawan-kawan saya. Ayam ni, lori ayam selalu lalu. Tengah malam dah lori ayam turun ke ayam dekat Coket. Jadi dia kata berhenti rokok. Dan kemudian malam baliklah tidur di rumah. Tukar gaya hidup. Maka berhentilah saya. Kerana nyawa di hujung tanduk. Sebab 2 kali dah saya sampai dalam keadaan terpaksa nap, hampir pengsan. Oksigen saya jatuh dengan teruk sebab bila kita tidur kahak tu makin banyak kan, dia dah jadi asma. Sedangkan saya kecil tak pernah kena asma. Saya berhenti. Jadi kalau orang tanya secara sainsnya, kerana seorang itu berdoa bersungguh-sungguh tapi tak pernah berusaha. Jadi Allah makbulkan doa tu kerana usaha kamu tak buat, tak apalah aku turunkan kamu azab. Jadi hati-hati tuan-tuan yang mana-mana berdoa banyak untuk berhenti rokok. Baik diikuti dengan usaha. Selagi dia nak makbulkan doa tu. Dah betul. Saya doa nak berhenti doa. Saya doa bersungguh-sungguh. Sampai saya pergi Mekah. Ada 3 je doa. Yang ketiga tu saya 1 dan 2 tak cerita lah. Doa ketiga tu nak berhenti rokok. Balik-balik lah. Lepas tu sekarang kalau orang tanya saya tu tak ada tip lah. Saya sendiri pun ada satu kisah hidup yang menggerunkan.
2 kali saya sampai hospital tu, doktor dah tunggu nak panggil ambulans, tapi dia test lah. Dia masukkan dulu nap, dia pam nap tu. Saya dah bernafas bunyi, macam seruling. Boleh dengar jelas di telinga, dan orang yang duduk, nurse pun boleh dengar. Jadi 2 kali tu, doktor tu kata, dari segi sainnya, sistem imun tubuh saya telah drop dengan teruk. Berarti apa saja yang boleh menjadi penularan kepada pernafasan, saya kena jaga. Saya berhenti. Bila saya berhenti je, tu lah tak ada sekali pun. Saya tak pernah kena sekali je. Saya berhenti 2019, COVID datang 2020. Saya berhenti sebelum COVID. Ramadan 2019. Ya, saya cerita. Dah. Jangan ni Ayanda Tajuddin, jangan ambil. Saya cerita. Saya punya faham. Jangan ambil doa sesuatu. Jangan lagi orang ulama marah. Sebab cerita-cerita ni ulama aja yang boleh cerita, sebab mereka ada latar belakang agama. Saya share aja. Tak ada benar dia, tapi saya faham saya. Faham saya doa sungguh-sungguh. Saya doa sungguh-sungguh. Saya vape tapi tak banyak. Kalau saya pergi belayar, saya tak bawa vape. Saya pergi belayar 60 hari, saya tak bawa vape. Saya tak ada isu. Tip dia ceritanya, saya kata tak adalah tip. Sebab saya nak berhenti daripada 2010, saya masuk TV Hijrah. Ni senior vice president, tak sepatutnya isap rokok. Saya pegang jawatan di tempat TV Islam daripada TV yang tak Islamik ni pergi. Jadi saya punya CEO, arwah Datuk Buk kata, kalau you berhenti rokok, I bagi you satu kenaikan khas kerana you bayar berhenti rokok. Sebab saya tak isap rokok. Saya kena isap rokok dalam toilet sebenarnya. Rokok tak ada dalam kocek kan. Sebab tak elok lah. Amalan makruh yang diharamkan oleh fatwa para ulama secara umumnya ada kepada seorang yang kemudiannya jadi pemimpin TV Islam. Saya tak pasti vape boleh diabetes ke apa. Saya tak mahu rumah benda, saya tak tahu. So lepas saya berhenti tu langsung tak ada benda tu. Jadi sains menjawab dengan betul lah. Kemungkinan karbon rokok yang macam-macam pencemaran tu, dia ada kesan ke atas rongga pernafasan saya, yang sistem imun saya dah melemah bila saya umur 50. Dan kemudian kehidupan malam saya tu tak ada sesuai untuk saya. Embun malam, udara kotor dan juga segala benda tu saya kurangkan lah. Jadi tak adalah kata tip. Tip ni mudah. Ya, sains betul lah. Sains adalah jawapan. Sebab dunia darurat asbab. Dunia ni darurat asbab. Semua benda yang berlaku kat atas dunia ni adalah takdir yang datang dengan sebab. Supaya manusia ada akal untuk memikirkannya. Senang kalau tiba-tiba nak berhenti rokok pun kena dunia darur ghaib, payahlah. Datang satu ekor jin ni duduk dalam tekak saya. Bila saya isap rokok, jin tu tolak balik keluar. Jadi munafik dah pula percaya benda macam tu. Jadi sainsnya adalah sebab kesihatan. Rokok aku saya isap rokok daripada umur 16. 3 hari 2 kotak. 3 hari 40 batang. Taklah hardcore tapi masih heavy lah. Saya isap sempurna. Lepas saya hospitalized kerana denggi. 2002, 2003, 2 tahun betul-betul saya kena denggi. Saya hospitalized. Jadi saya tak boleh isap gudang garam apa semua sebab hospital kan. Dan denggi ni sentiasa masuk air. Jadi saya masuk Selangor Medical Center. Saya turun nak beli gudang garam, payah. 7E tu hanya jual sempurna. Di situ saya tukar sempurna. Isap Rasulullah letak balik dekat bus stop. Bayanglah pakai baju orang sakit ni. Cabut sekejap jarum air. Jalan dengan nak mati disebabkan denggi, masih lagi nak juga. Isap sempurna letak atas bumbung bas. Atas bumbung bus stop depan seksyen 18-nya Selangor Medical Center. Naik balik wad, sambung balik. Sehari sekali lah saya turun. Jadi lama-lama tu adalah keinginan saya nak berhenti. Tapi tak pernah lah saya fikir kata mudah, sebab tu saya tak berani cakap kata tip. Saya tak adalah tip mudah, dia memang usaha lah. Ada apa tuan-tuan tanya? Tuan-tuan jangan pakai tau yang saya sebut tadi. Berarti banyak berdoa tak berusaha, Allah makbulkan doa. Usaha yang tak dibuat tu diturunkan dalam bentuk azab, kena penyakit. Dan penyakit tu menyebabkan saya kena berhenti merokok.
Saya tuan-tuan pergi buat pula macam tu, kata saya buat keluar dah ulama-ulama pula sekarang kan tak boleh. Apa orang mengatakan amalan serong. Seorang ustaz tu cerita kan, tiada hadis sahih belah kucing pun geng-geng kucing marah. Bayangkanlah, saya ni pun belah kucing tuan-tuan. Daripada awal saya belah kucing saya dah tahu. Jawablah kamu Zainal, kalau kamu beri makan kucing kamu yang istimewa, saudara kamu makan benda yang rendah istimewa. Orang miskin di kelilingmu masih lagi lapar. Ustaz tu boleh pun kena juga takik. Ni kau boleh terima ustaz ni. Ustaz ni tak boleh pakai lah. Kucing ni harus. Ustaz cerita pandangan agama. Tak bersetuju dengan dia punya cara bela kucing ni. Marahnya ustaz tu. Saya pun bela kucing, bukan sikit. Pernah satu benda sampai 70 ekor saya bela. Sekarang di rumah saya ada 15 ekor kucing. Saya tetap berpegang kepada prinsip. Orang yang paling baik adalah mendahulukan kebajikan sesama manusia. Orang yang paling baik akhlak dia di antara kamu bukanlah yang mencintai haiwan dalam bentuk menyara haiwan. Dia sayang je haiwan tu. Tapi dia menyara manusia hidup. Orang yang paling baik di antara kamu kan, habis-habislah menjaga 40 saudara di keliling rumah dia jangan kelaparan. Yang baik di kalangan kamu adalah orang yang memuliakan rumah Allah, yang memperindahkan rumah Allah. Jadi senang. Saya bela kucing. Bukan sekejap, 16 tahun. Sekarang ada 15 ekor dengan saya. Tak pernah saya pertahankan. Tak pernah saya pertahan. Tadi ustaz tu kenal dekat TikTok dengan geng-geng kucing kan. Saya kata, aduh hai. Saya kata ustaz macam ni tak boleh dengar lah. Kena dengar. Dia nak dengar Ustaz Zairul. Ustaz Zairul bagi dalil. Betul lah dalil Ustaz Zairul. Hukum dia harus. Ustaz ni pun bagi dalil. Tiada hadis sahih yang menyebut bela kucing tu. Dia duk pusing. Habis yang Nabi sebut tu. Yalah, yang semua disebut tu adalah menyayangi haiwan. Bukan menyara haiwan. Bukan menanggung haiwan. Tak faham. Menyayangi haiwan ni satu hal lah. Tapi bukan hadis-hadis nama Allah tak ada. Saya lama 2010 tuan. Saya tak pernah mempertahankan. Saya tak pernah mempertahankan. Terus ustaz tu kena. Saya kata, ya Allah. Kadang-kadang saya belajar banyak di media sosial ni.